Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu projek untuk menghasilkan satu produk bahan bantu mengajar. Jadi, produk kami namanya diberi Dadu Das. Okey, kenapa produk ini diberikan nama Dadu Das? Ini kerana kami mengubah konsep permainan dadu. Okey, seperti yang kita tahu, dadu ada 6 permukaan yang dilengkapi dengan nombor titik. Tapi kami mengubah konsepnya menjadi dadu yang permukaannya dilengkapi dengan huruf-huruf vokal, iaitu A, E, I, O dan U. Jadi, sudah tahu bagaimana konsep produk kami? Jadi, kami akan meneruskan kepada fungsi produk ini. Baiklah, yang pertama, produk bahan bantu mengajar Dadu Das ini berfungsi untuk membantu murid untuk menguatkan kefahaman mereka dalam ejaan suku kata yang mengandungi huruf-huruf vokal dan huruf-huruf konsonan. Yang kedua, Dadu Das ini berfungsi untuk membantu murid mengenal pasti huruf vokal apakah yang terkandung dalam perkataan yang dieja. Contohnya, perkataan roda. Huruf apa ya yang terkandung huruf vokal? Contohnya, huruf O dan huruf A. Itu contohnya. Dan fungsi yang ketiga ialah membantu murid untuk lebih faham untuk mengeja huruf-huruf vokal, dan dalam huruf vokal tersebut kita gunakan contoh-contoh perkataan yang murid mudah faham dan mereka selalu jumpa setiap hari. Contohnya mata, kaki dan benda-benda yang mereka jumpa setiap hari. Korang mesti dah dengarkan tentang konsep dan fungsi bahan bantu mengajar Dadu Das ni. Jadi, ada 3 kelebihan permainan Dadu Das. Yang pertama, murid dapat mengenal huruf dan bilangan huruf vokal kerana mengikut konsep permainan dadu. Dan yang kedua, murid dapat belajar dengan seronok kerana belajar mengeja huruf dan suku kata sambil bermain teka-teki. Dan yang ketiga, kaedah pengajaran yang menarik dapat digunakan oleh para guru untuk belajar untuk mengajar dalam kelas kerana ia dapat meningkatkan lagi kefahaman murid dan tahap peringatan murid dengan menggunakan bahan bantu mengajar seperti Dadu Das. Penguasaan sistem bahasa dapat meningkatkan lagi kemahiran membaca dan menulis murid mengikut NIT Safia Karim et al. 2008. Mesti kau anda dengar kan apa yang rakan-rakan saya terangkan tentang bahan bantu mengajar BBM Dadu Das tadi. Jadi, saya ingin kongsikan apa kesan bahan bantu mengajar Dadu Das ni kepada murid. Jadi kesan yang pertama adalah bahan bantu mengajar BBM Dadu Das ni dia dapat meningkatkan kemahiran membaca asas murid, kerana murid dapat menyebut dan mempelajari huruf vokal dan suku kata dengan lebih jelas. Maksudnya apa persoalannya? Okey, macam ni. Bila murid itu tertarik dengan cara guru tu mengajar, bahan bantu mengajar Dadu Das ni, dia akan lebih fokus dan cakna apabila murid-murid belajar. Jadi kesan yang kedua pula, apabila kita menggunakan bahan bantu mengajar BBM Dadu Das ni, kemahiran daya ingatan murid ni dapat ditingkatkan secara semasa hingga semasa. Maksudnya kat sini, bila kita menggunakan BBM ni, kita menggunakan konsep dadu yang berulang-ulang. Jadi, murid tersebut akan ingat huruf vokal, 5 huruf vokal tu A, E, I, O, U yang berada pada Dadu Das. Dan hal ini juga disokong oleh B.F. Skinner pada tahun 1997, yakni pembelajaran secara berulang-ulang dan konsisten dapat meningkatkan kemahiran pembelajaran. Dan yang ketiga adalah Dadu Das ini dia dapat meningkatkan minat dan motivasi murid untuk belajar membaca. Okey,
Contohnya, tak percaya ke? Okey. A, E, I, O, U. Ini adalah contoh pembelajaran secara tradisional. Tengok murid buat apa. Tengok. Murid bosan, murid kadang-kadang tidur. Jadi, cara yang efektif adalah, hai semua. Nah, hari ni kita main dadu. Yeay. Jadi pembelajaran kita lebih seronok. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Pagi. Kenapa ni? Tak semangat ni. Dah makan tak? Belum. Azmi dah makan? Azmi dah makan tak? Nak pakai ke? Dah makan? Makan apa tu? Pakai roti dulu. Makan roti. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran ini, kita buat apa? Doa itu. Baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semua tahu tak kita nak belajar, kita nak main apa ni? Tak tahu. Apa ni? Kotak. Kotak. Ni kotak. Kita tengok dekat sini. Ada huruf kan? Ya. Cuba kita tengok huruf apa? Huruf O. Okey, kalau huruf O ni dikategorikan dalam huruf A. Ini. Itu tak ada lagi huruf A. Huruf vokal. Pandai hati. Jadi hari ni kita nak main permainan dadu. Dan dadu ni dah ada dah huruf vokal yang ikut ajar yang lepas tu. Tapi ada lagi cikgu lagi tujuan tengah semua. Kemudian ni ada banyak huruf ni. Banyak dulu banyak. Memanglah dengan suruh ramai ni. Jadi semua ni saya akan pusingkan benda ni untuk korang, setiap seorang, dan korang akan dapat sama ada benda ataupun bukan benda. Dan saya akan beri satu. Dia tak suka? Lepas dapat jawab sendiri, saya guna orang atau seorang ni yang menjawab tu ambil huruf resi dan nak suruh awak eja ke depan ni, dan dengan jawapan yang awak jawab dia. Faham? Tapi sebelum tu saya guna tanya ke dulu. Tapi asal ini dia rajin ke? Rajin? Ya. Boleh tanya cikgu? Boleh. Okey, saya guna korang dua ambil huruf ni, kita dekatkan sama-sama. Boleh? Boleh. Boleh. Adik kenal tak huruf apa tu? Kenal cikgu. Kenal. Adik kenal tu huruf apa? Ni huruf A. Weh, pandai adik kan? Alfi. Dia dengar huruf T. D. Huruf A huruf apa ni? Huruf A huruf vokal. Saya ingat dah apa yang cikgu ajar.
Dah, terima kasih. Jadi macam yang kita kata tadi, saya akan pusingkan benda ni. Yang pertama, kita mula dengan Azim dulu. Okey, Azim akan dapat apa Okey. Okey, yang pertama Azim akan dapat bukan benda. Azim ingat yang pertama adalah Bukan benda je. okey. Untuk Azmi pula akan dapat Benda. Ya. Azmi akan dapat benda. Jadi baik kita ingat juga. Benda, saya benda. Okey, yang kedua untuk Azim. Bukan benda juga. Dua kali kalau benda. Kali je cikgu. Ya, tak apalah. Azim kan suka sendiri. Betul je. Jadi, tak payah bukan lah. Azmi akan dapat. Benda. Okey, betul. Dah, selesai dah. Kita pusingkan dulu. Jadi, kena tanya. Haji dapat apa tadi? Bukan benda cikgu. Berapa bukan benda Haji dapat tu? Dua. Okey, Azim. Yang pertama, bukan benda. Dua, bukan benda juga. Pasti Benda cikgu. satu benda. Benda. Dua Benda juga. benda juga. Benda. Jadi untuk kita baca ni bukan benda. Ni bukan benda dan benda. Boleh? Boleh. Okey. Siap? Inilah masa kita main tadi lah. Yeay. Okey. Kita nak alih dulu. Balik. Tengok satu. Ya. Dan Azim dapat apa ni? Oh cikgu. Huruf O. Jadi saya kira bagi satu teki untuk Azim. Apa tu cikgu? Benda ni dia pula. Dia selalu dia tengok selalu Azim main. Masa pagi-pagi, masa petang-petang. Azim selalu main lah dengan kawan-kawan. Azmi pun main sekali. Macam ni. Bola tu cikgu. Ya, betul Azim. Bola. Apa tulis lagi? Bola. Ya betul, bola. Jadi saya guna Azim ambil huruf tersegi dan eja bola betul-betul kat sini. Boleh? Boleh. Sekarang ni. Kanan. Ni lebih ni. Ini lebih. Terbalik ni. Ini dah betul dah Ruki. Ya. Ada. Ada makan vitamin. Terus bro. Oh kan Azim kan bro. Dia makan kumur. Ya. Makan nasi kemaran ni kumur. Ya. Boleh. Kalau Almi pula. Nanti orang tu tak. Almi situ makan gula Melaka. Ya. Tak dia ada. Kuih gula Melaka tak. Baru tu. Oh, aku tahu Siap cikgu. Sabar. Belum. Belum. Saya guna. Tadi kan kita baca pasal huruf apa. Jadi, dalam perkataan yang dia ni, mana satu huruf apa? Juga garis ke bawah. Lagi. Ni dah betul tapi ni macam korang cepat ni. Pasal ni dekat tepi ni ada. Oh. Sebab apa? Sebab huruf vokal ada
A-E-I-O-U. Ingat tak? Kira sini. A-E-I-O-U. Jadi dalam perkataan ni Azim bagi dua huruf okey. O dengan A. Okey, pandai ni. Dan yang seterusnya adalah Asli. Nanti cuba balik. Boleh Azmi dia buat apa? Dia buat kosong. Sekali. Kalau kosong Azmi mulai sekali. Dapat A. Dan tadi kan Azmi dapat yang bukan benda, betul tak? Yang benda betul tak? Jadi okey, teki huruf A. Okey. Teki. Tadi kan hasil bola. Tapi benda ni dekat anggota badan kita ada paling bawah sekali, ada dua, kita guna sepak bola. Kita jalan, kita berlari. Kalau salah apa juga? Pasal apa? Kita kena dulu. Betul. Dia macam dalam betul tadi. Tadi sikit je. Kita macam tu. Macam tu. Kaki. Ya, betul tadi. Ya, betul. Jadi, saya guna sama macam Azim tadi. Azim ambil kataan dekat sini, ataupun dekat sini, Azim alihkan. Azim alihkan. Jadi, Azim ejen kaki. Dia betul. Boleh? Boleh. Huruf K. Ya, kelas ni tu. Huruf K, okey betul. Huruf personal. Huruf kasih dia pandai dah sini ni. Dia makan roti. Ada makan roti je. Aduh, tadi makan kuih gula Melaka. Ya. Bagus. Makan, dia sihat. Dia makan masa je dia. Okey Azim. Azim ingat tak selepas hari Azim ni Azim buat? Dan juga huruf vokal cikgu. Jadi cikgu nak Afrika. Buat macam tu juga. Biasa huruf ke huruf A A, dan huruf I. Betul. Ini Azim. Okey, jom kita nyanyi. Boleh? Betul, tiga. A-E-I-O-U. Jadi betul lah. Huruf vokal dalam perkataan kan. Okey, bagus. Asal ikut. Okey, dan yang kedua pula untuk Azim. Putih. Kosong cikgu. Kosong nanti semua kerja. Kerja itu. Ada bersama Azim. Untuk pula Azim dapat bukan benda. Tapi dalam perkataan ni bukan benda. Dah apa? Tapi itu kalau boleh. Ya, Azim dapat huruf I. Okey. Kalau huruf I huruf I itu dia ada apa yang kalau macam tu kita buat cara lain. Walaupun tak ada teki-teki, saya kena Azim ambil juga huruf tu. Kali depan ni Azim edit perkataannya dulu. Tapi ada pelanggan ni je. Wah, ambil huruf A. Yang tu boleh bagi satu. Apa ni? Tahu dia. Boleh jadi. Aku boleh jadi. Boleh? Dia masuk dalam tanah dia. Masuk dalam sana. Dah. Apa tu? Dia meja tu ni. Okey. Jadi Azim,
Boleh Azim eja benda ni? Kau tak ni? Boleh? M-A-B-I-T. Bati. Ya, pandai. Yeah. Kalau Azim pula, saya guna suruh di sini kali. Yang Azim tulis. Yang Azim eja. Bola. Eja balik. Sebab Azmi tak tengok saja. Boleh? Dia Diogo Lela bola. Okey, pandai. Itu ni. Okey, Azim. See you. Okey. Jadi kita dah ada 3 perkataan. Yang pertama adalah bola, kaki dan mati. Okey. Terusnya kita pergi kepada Hasbi juga. Untuk baring dari ni. Boleh? Dapat saya juga. Dapat A. Ya. Okey. Jadi saya nak bagi ke-3 juga untuk Hasbi. Okey. Dia rasanya sangat manis. Manis. Dia pandai-pandai kan? Tapi bukan gulung melaka itu marah Hasbi. Betul. Dia sangat manis. Dia biasanya digunakan dalam air, dalam masakan. Ada biasa masak kat rumah tak? Masih makan je. Biasa makan je. Astagfirullahaladzim. Kalau satu Hasbi kita. Dia warna putih. Dia rasa manis. Sengit. Saya rasa cik Manis. gula. Boleh? Gula. Okey, betul. Jadi saya nak Hasbi ambil dia urut mana-mana ke sini. Kalau tak ada ambil ke sini, letak kat sini. Boleh? Boleh. Urut G, okey betul. Lagi A. Kita salah. U dulu. Pandai hati. Jadi hati dia ada. Nak uji hati. Kalau T. Itu sebab Azmi selalu ulang kaji. Maksudnya sebab Azmi selalu ulang kaji. Ada 3. Okey. B je. Lela gula. Ya betul. G-U-L-A. Gula. Okey. Terima kasih Azmi. Jadi yang ni cikgu pula yang akan gariskan mana satu huruf apa. Okey betul tadi cikgu garis. Huruf apa? Salah. Salah kat mana nanti? Dua je patutnya dekat itu tu. Dekat mana? Dekat sini, kat gula. Dekat huruf U U dan huruf A. huruf A. Huruf N? Bukan. Bukan sebab tak ada dalam lagu. Ada. Okey, salah. Salah ada je. Ada tak nyanyi lagi? Ada ni? Okey. Kita try. Betul tak dua ni ada? Okey, ada. Try. A-E-I-O-U. Jadi betul lah kan ni? Dan untuk perkataan ni, untuk perkataan mati ni macam mana? Garis M. Betul tak? Salah. Salah tu. Salah. Kenapa? MM itu huruf konsonan. Pandai hati. Jadi, huruf apa huruf apa? A dengan I. A dengan I. Huruf konsonan. Huruf konsonan. Konsonan MNT. Jadi sebab apa? Konsonan. Oh, maafkan saya. Huruf apa? Okey. Oh, okey. A dengan I lah. Yes. Okay. Jadi, saya kena ucapkan tahniah lah pada para murid. Pasal ni boleh eja sendiri, boleh pilih huruf, kenal huruf ke, tahu huruf bahasanya, boleh mengeja dengan betul. Pilih ni, kalau tak ada ujian tadi, mana huruf bahasanya, mana huruf ke. Tapi kalau semua dah, jadi kalau dah faham dengan mendalam macam mana penggunaan huruf ke dan huruf bahasanya. Jadi itu saja mengajar ibu. Ya. Saya nak beritahu sesuatu. Boleh ke? Boleh. Saya rasa saya sangat suka cara cikgu mengajar kami.
Jadi boleh tak kalau kelas lain, kelas padahan yang lain, cikgu bawa bahan yang lebih menarik? So jadi kamu semua suka dah main dadu das ni? Ya. Jadi minggu depan ke, esok ke, kelas cikgu yang selepas-selepas ni dia akan buat bahan batu mengajar macam dadu das tu yang lebih menarik lagi. Boleh? Boleh je, boleh. Nanti datang sekolah setiap hari Boleh. belajar cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Bye.